Nabi Muhammad, bila baginda hadir dengan perjanjiannya, baginda menukar arah kiblat. Baginda tetapkan bulan Ramadan yang baru. Baginda wujudkan satu syariat atau perundangan yang baru. Baginda musnahkan segala yang sebelumnya dari Isa. Baginda juga jelas musnahkan banyak unsur dan syariat Musa. Umat Yahudi percaya perjanjian mereka kekal selama-lamanya. Kristian fikir begitu tentang perjanjian mereka. Muslim juga mengenai perjanjian mereka. Tapi adakah akan ada satu perjanjian baru? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hari ini kita akan bicara tentang satu prinsip yang amat penting dalam keimanan kita, dan ia adalah akidah dan aspek yang amat penting. Ia adalah titik fokus utama bagi semua agama Ibrahimik. Walaupun mereka jarang bicarakannya secara terbuka, perkara itu ialah perjanjian, kontrak kita dengan Tuhan. Jika dilihat dalam Al-Quran, kita akan temui ayat berikut. Dalam surah 13 disebutkan, dan mereka yang melanggar perjanjian Allah setelah diteguhkan perjanjian itu dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan serta berbuat kerosakan di muka bumi, mereka itulah yang mendapat laknat dan tempat kediaman yang buruk. Tuhan wajibkan kita untuk memiliki satu perjanjian, dan Dia berfirman bahawa jika kita tidak memilikinya atau kita melanggarnya, kita secara automatik akan ke neraka. Kita akan berada dalam keadaan paling buruk. Maka perjanjian ini menjadi sesuatu yang amat penting, bukan sekadar satu aspek agama, tapi ia adalah aspek utama yang ditentukan sama ada kita ke syurga atau neraka. Dalam Taurat pula, cara mereka membicarakan tentang perjanjian ini lebih menakutkan lagi. Dalam kitab Imamat, Tuhan berfirman, "Jika kamu tidak patuhi perintahku, kamu akan dihukum. Jika kamu enggan taati hukum dan perintahku serta langgar perjanjian yang telah aku buat denganmu, aku akan hukum kamu." Aku akan datangkan bala ke atasmu, penyakit tanpa penawar dan demam yang membuatmu buta dan hidupmu sia-sia. Kamu akan menabur benihmu, tapi ia tak akan bermanfaat kepadamu. Maksudnya, kamu akan lakukan amal baik, tetapi tiada hasilnya. Kamu tak akan dapat apa-apa faedah dari amalan baik itu. Ia akan jadi seperti debu bertaburan. Ia tak akan diterima kerana musuhmu akan taklukimu dan makan apa yang ditanammu. Aku akan menentangmu sehingga kamu dikalahkan, dan mereka yang membencimu akan memerintah atasmu. Kamu akan jadi begitu takut sehingga kamu akan larikan diri walau tiada siapa mengejarmu. Itu agak menakutkan. Dan jika ada, mereka yang muhasabah harus tanya diri mereka sendiri, apakah perjanjian ini? Adakah saya sebahagian dari perjanjian itu? Adakah saya telah langgar perjanjian tanpa mengetahui? Kalimah perjanjian itu sendiri, ia adalah kata nama. Ia perjanjian bertulis yang dimeterai antara dua atau lebih pihak. Itulah definisi kalimah perjanjian. Ia perjanjian yang dimeterai atau bertulis antara dua atau lebih pihak untuk sesuatu tindakan. Dari aspek agama dan Alkitab, ia adalah perjanjian antara Tuhan dan umatnya di mana Tuhan membuat janji-janji tertentu dan perlukan tingkah laku atau kewajipan tertentu sebagai balasan. Terma Arab untuk perjanjian ialah ahad.
Ia ialah istilah literal, terma Arab yang diguna dalam Alkitab Arab dan Al-Quran untuk gambarkan perjanjian Tuhan dengan manusia. Jadi, bilakah perjanjian pertama Tuhan dengan manusia? Perjanjian Adam, perjanjian pertama. Dalam Islam ada ayat dalam Al-Quran yang menyebut, sungguh kami telah ikat perjanjian dengan Adam, tapi dia lupa, maka kami tidak dapati keazaman yang kuat di hatinya. Kita tahu dengan pasti dari perspektif Islam, perjanjian pertama ialah dengan Adam di permulaan kemanusiaan. Dan ini ada dalam surah 20 ayat 115. Tapi wujudkah bukti dalam agama Yahudi dan Kristian tentang perjanjian dengan Adam? Ada, walaupun kebanyakan Kristian menafikannya. Ada ayat yang menyebut, tetapi seperti Adam, mereka langgar perjanjian. Di sana mereka tidak setia denganku. Itu dalam Hosea 6 ayat 7. Maka dia berbicara tentang Bani Israel yang langgar perjanjian. Tapi dia mengatakan mereka lakukan hal yang sama seperti Adam lakukan. Ini adalah bukti dari Alkitab bahawa Allah telah mula-mula meterai perjanjian dengan Adam dan bahawa perjanjian itu telah dilanggar, dikhianati. Ia adalah khad. Ia dimeterai dengan Tuhan tanpa keimanan. Untuk beriman, anda perlu memiliki perjanjian dengan Tuhan. Maka, apakah isi perjanjian Tuhan dengan Adam dalam Alkitab? Ia berkata, lalu Tuhan berkata dalam Kejadian, mari kita jadikan manusia menurut imej dan rupa kita, dan biarkan mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan ternakan, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melata di bumi. Maka Tuhan cipta manusia menurut imejnya. Dalam imej Tuhan diciptakannya, laki-laki dan perempuan. Diciptakan mereka dan diberkati Tuhan. Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bergandalah serta penuhilah bumi dan taklukkanlah ia dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berburung di udara dan atas segala binatang yang melata di bumi. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku telah berikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di muka bumi dan setiap pohon yang berbiji dalam buahnya. Semua itu akan kamu makan dan segala binatang di bumi dan setiap burung di udara dan segala yang melata di bumi, segala yang bernafas hidup. Aku telah memberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanan. Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk usahakan dan peliharanya. Dan Tuhan perintahkan manusia itu, kamu bebas boleh makan dari segala pokok di taman ini. Tetapi dari pohon ilmu baik dan jahat itu, janganlah kamu makan. Kerana pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Itu dari kitab Kejadian. Al-Quran pula sebut, wahai Adam, tinggallah dengan isterimu di surga. Makan apa saja yang dikehendaki, tapi jangan dekati pohon ini. Jika tidak, kamu akan tergolong dari mereka yang zalim. Maka, perintah-perintah perjanjian yang dapat diambil dalam agama Yahudi, Kristian dan Islam ialah Tuhan perintahkan Adam untuk beranak pinak dan berganda. Dia juga perintahkannya agar menakluk, menguasai bumi dan memerintah bumi, memenuhi bumi dan tidak memakan dari pohon ilmu baik dan jahat. Maka ini ialah keseluruhan kontrak. Inilah perjanjian pertama antara Tuhan dan antara manusia. Dan sudah tentu kita tahu kisahnya. Apa yang berlaku? Adam dan Hawa, mereka melanggar. Terutama sekali Adam menderhakai Tuhan, tidak mematuhi perintahnya. Dia telah makan dari pohon ilmu baik dan jahat dan dia diusir. Dia mendapat kemurkaan Tuhan. Dia telah diusir dari syurga. Ancaman yang Tuhan beri dalam ayat-ayat yang dibaca di awal syarahan tadi untuk semua yang mengkhianati perjanjian Tuhan telah menjadi kenyataan ke atas dengan Adam. Lalu ada perjanjian kedua yang kita temui dalam Alkitab, iaitu perjanjian Nuh.
Ayat yang paling menonjol dalam Al-Quran yang buktikan tanpa sebarang keraguan bahawa Tuhan telah meterai perjanjian dengan Nuh ialah dalam ayat ini, dalam surah 33 ayat 7 menyebut, "Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami ambil dari para nabi perjanjian mereka dan dari kamu, maka Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang teguh." And Abraham and Moses and Jesus the son of Mary, and we took from them a solemn covenant. So Ayat Al-Quran ini adalah yang paling jelas membuktikan tanpa sekelumit keraguan bahawa Tuhan telah meterai perjanjian keduanya dengan Nuh. Ia menyenaraikan banyak sekali nabi-nabi lain yang juga membuat perjanjian dengan Tuhan. Tapi kita melihat dengan jelas bahawa perjanjian pertama menurut Quran adalah dengan Adam. Perjanjian kedua adalah dengan Nuh. Tuhan meterai perjanjian ketiga dengan Ibrahim. Dia meterai perjanjian keempat dengan Musa. Dia meterai perjanjian kelima dengan Isa. Dan dia meterai perjanjian keenam dengan Nabi Muhammad. Jesus, and he establishes a sixth covenant with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi, jika kita ingin semak semula dan kembali kepada Taurat untuk semua yang datang dari latar belakang Yahudi Kristian, sekadar untuk semak semula, mungkin Nabi Muhammad tersalah. Kami ingin pastikan semua itu masuk akal bahawa bukti itu telah ditetapkan dengan jelas. Siri kuliah ini adalah tentang menempuh jalan dari awal dan seterusnya di mana orang Kristian, Yahudi, Muslim tanpa sebarang keraguan boleh bersetuju dengan konsep yang kami bentangkan. Maka dalam Alkitab dikatakan, Tuhan berkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, "Punyai ramai anak agar zuriatmu hidup di seluruh bumi. Semua binatang, burung dan ikan hidup dalam ketakutan kepadamu. Mereka diletak di bawah kuasamu. Kini kamu boleh makannya serta tumbuhan hijau. Aku beri mereka semua kepadamu sebagai makanan. Satu yang kamu tak boleh makan ialah daging yang masih berdarah. Aku larang kerana nyawa ada dalam darah. Jika sesiapa ambil nyawa manusia, dia akan dihukum. Aku akan hukum mati binatang yang ambil nyawa manusia. Laknat Tuhan juga pada haiwan yang agresif. Manusia dijadikan seperti Tuhan, maka sesiapa yang bunuh salah seorang darinya akan dibunuh orang lain. Kamu mesti punyai ramai anak agar keturunanmu tinggal di seluruh bumi." Tuhan berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya, "Aku kini meterai perjanjianku denganmu." Terdapat kata kunci perjanjian. Tuhan meterai perjanjian dengan Nuh, keturunan Nuh dan semua makhluk hidup, semua burung dan semua haiwan. Di sini, semua burung dan haiwan, kini mereka sebenarnya seolah dalam ujian dari Tuhan. Mereka memiliki perintah, mereka sebahagian dari perjanjian itu. Segala yang keluar dari perahu bersamamu dengan kata-kata ini, aku membuat perjanjian denganmu. Aku berjanji, tidak sekali-kali semua makhluk hidup akan dimusnah oleh bah. Air bah tidak akan musnahkan bumi lagi sebagai tanda perjanjian yang kekal ini, yang aku buat denganmu dan semua makhluk hidup. Aku meletakkan busurku, pelangi di awan. Itu akan jadi tanda perjanjianku dengan dunia. Setiap kali aku menutupi langit dengan awan dan pelangi muncul, aku akan ingati janjiku kepadamu dan semua binatang bahawa bah tidak akan musnahkan semua makhluk hidup lagi. Apabila pelangi muncul di awan, aku akan melihatnya dan mengingati perjanjian yang kekal antara aku dan semua makhluk di bumi. Itulah tanda janji yang aku buat kepada semua makhluk. Saya ingin tujukan kepada perkataan ini di sini. Perjanjian yang kekal, ia menarik, bukan? Kerana jika seseorang masih anuti agama Nuh, mereka boleh berhujah. Ia bermakna tiada perjanjian lain yang akan muncul selepasnya. Tapi sebenarnya bukan itu dimaksudkan Tuhan. Sekarang, apakah perintah perjanjian dalam perjanjian Nuh? Dia berfirman, kamu mesti ada ramai anak.
Itulah cara yang dia katakan kepada Nuh. Kamu mesti mempunyai ramai anak. Kita lihat bahawa perintah itu ialah pengukuhan perintah sebelumnya yang telah diberikan kepada Adam. Dia mengulanginya. Dia berfirman, aku mahu kamu berbuah dan membiak. Tapi kali ini ia lebih agresif. Dia berfirman, kamu mesti, ia bukan pilihan, agar keturunanmu akan diami di seluruh bumi. Itu juga adalah pengulangan perintah awal yang diberi kepada Adam untuk menakluki bumi. Tapi dia menambah di sana aspek-aspek baru yang hilang dari sebelumnya, iaitu sesiapa membunuh akan dibunuh. Dia juga berfirman bahawa makan daging kini dibenarkan tetapi tanpa darah di dalamnya. Maka kita mendapat dua perintah baru. Okey, bagaimana dengan perjanjian ketiga? Perjanjian Ibrahim. Alkitab menyebut ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan muncul kepadanya dan berfirman, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Berjalanlah di hadapanku dan jadilah sempurna. Aku akan tegakkan perjanjianku antara aku dan kamu dan aku akan gandakan keturunanmu. Lalu Abram sujud dan Tuhan berfirman kepadanya, kepadaku inilah perjanjianku denganmu. Kamu akan menjadi bapa kepada banyak bangsa. Namamu tidak lagi Abram tetapi Ibrahim. Tuhan menambah huruf Hish, kerana aku telah menjadikan engkau bapa kepada banyak bangsa. Aku akan menjadikan engkau sangat subur. Bangsa-bangsa dan raja-raja akan lahir darimu. Aku akan tetapkan perjanjianku sebagai perjanjian yang kekal antara aku dan kamu, serta keturunanmu untuk menjadi Tuhanmu dan keturunanmu sesudahmu dan kepadamu serta keturunanmu. Aku berikan tanah tempat kamu diami itu, seluruh tanah Kanaan sebagai milik kekal dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan juga berfirman kepada Ibrahim, kamu mesti patuhi perjanjianku. Itu dia, kamu dan keturunanmu dan generasi selepasmu. Inilah perjanjianku denganmu dan keturunanmu yang harus kamu pelihara. Setiap lelaki di antara mesti disunat. Kamu harus menyunat kulit kulupmu dan ini akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Generasi demi generasi, setiap lelaki hendaklah berkhatan bila berumur 8 hari, termasuk yang lahir dalam rumah tanggamu dan yang dibeli dari orang asing, maksudnya hamba sahaya. Bahkan yang bukan keturunanmu, baik yang lahir dalam rumah tanggamu atau yang dibeli, wajib berkhatan. Perjanjianku dalam dagingmu akan menjadi perjanjian yang kekal. Sekali lagi, Tuhan ulangi frasa yang sama, perjanjian kekal. Tapi jika mana-mana lelaki tidak disunat, dia akan disingkirkan dari kaumnya. Dia telah langgar perjanjianku. Dan jika kamu langgar perjanjian Tuhan, kamu akan terima kutukan Tuhan. Tuhan akan menakutkan dan mengejarmu. Walau tiada siapa mengejar, kamu akan hidup dalam ketakutan. Lalu Tuhan berfirman kepada Ibrahim tentang Sarai, isterimu. Jangan lagi gelar dia Sarai, tapi namanya ialah Sarah. Maka dia juga memberinya huruf Hish. Itu sesuatu yang akan kita bincangkan kemudian. Aku akan berkatinya dan pasti berimu seorang anak lelaki melaluinya. Aku akan berkatinya dan dia akan menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Raja-raja akan lahir darinya. Ibrahim sujud. Lalu dia ketawa dan berkata kepada dirinya, mungkinkah seorang anak dilahirkan untuk seorang lelaki yang berumur 100 tahun? Bolehkah Sarah lahirkan anak di usia 90 tahun? Ibrahim berkata kepada Tuhan, oh, semoga Ismail hidup di bawah berkat-Mu. Tetapi Tuhan menjawab, Sarah akan lahirkan anak lelaki untukmu. Kamu akan namakannya Ishak. Aku akan meterai perjanjianku dengannya sebagai perjanjian kekal bagi keturunannya selepasnya. Tentang Ismail, aku telah denganmu dan akan berkatinya juga. Aku akan jadikannya subur dan gandakan keturunannya. Dia akan jadi bapa kepada 12 pemerintah
atau 12 imam, dan aku akan jadikannya satu bangsa yang besar. Tapi aku akan meterai perjanjianku dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah untukmu di waktu sama tahun depan. Setelah dia selesai berbicara dengan Ibrahim, Tuhan naik meninggalkannya. Okey, apakah perintah-perintah dalam perjanjian ketiga dengan Ibrahim? Tuhan berkata kepada Ibrahim bahawa dia akan jadikan keturunannya berganda-ganda dan melahirkan pelbagai bangsa darinya. Ia adalah pengulangan dua perintah perjanjian sebelumnya yang dia beri kepada Adam dan Nuh, iaitu dia akan beranak cucu dan bertambah banyak. Raja-raja akan muncul darinya. Ia hal sama tentang menundukkan bumi sekali lagi. Mengulanginya dengan Ibrahim. Syariat sesiapa membunuh akan dibunuh tidak dihapuskan. Ia masih utuh. Makan daging dibenarkan tanpa darah di dalamnya. Ia juga tak diubah. Ia juga kekal. Tetapi sesuatu telah ditambah, dan iaitu berkhatan. Maka apakah perjanjian selepas itu? Perjanjian keempat yang anda temui dalam Alkitab adalah perjanjian Musa. Sebenarnya, konsep perjanjian ini berkembang dengan pesat dalam Taurat. Dalam kisah Musa, ia disebut berulang-ulang kali. Titik fokus ialah perjanjian dalam Keluaran 19. Ia berkata, "Maka jika kamu taati suaraku dan pegang perjanjianku, kamu akan menjadi milikku yang berharga di antara segala bangsa, dan bagiku kamu akan menjadi kerajaan imam dan umat yang suci." Lalu Musa mengambil darah itu, menyiramkannya ke atas kaum itu dan berkata, "Ini darah perjanjian yang diikat Tuhan denganmu menurut segala firman ini." Keluaran 24. Keluaran 31 menyebut, Bani Israel mesti pelihara perayaan Sabat demi generasi akan datang sebagai perjanjian yang kekal. Sekali lagi, perjanjian yang kekal. Setiap perjanjian adalah perjanjian yang kekal. Itu akan menjadi tanda antara aku dan Bani Israel selama-lamanya. Ia umumkan kepadamu perjanjiannya, iaitu 10 perintah yang diperintahkan kamu agar diikuti, lalu menuliskannya pada 2 loh batu. Inilah firman Tuhan dalam Ulangan 4, menambahkan 10 perintah kepada perintah Sabat dan menetapkan peraturan, perikatan dan syarat-syarat kontrak. Dalam Ulangan 29, ia berkata, inilah syarat-syarat perjanjian yang diperintah Tuhan kepada Musa agar dibuat dengan Bani Israel di Moab. Tambahan kepada perjanjian yang dibuatnya dengan mereka di Horeb. Ini menarik. Ia perlu ditumpukan. Di sini kita melihat ayat di mana Tuhan tidak membuat satu perjanjian tetapi 2 perjanjian. Dia membuat perjanjian tambahan dengan umat yang sama. Kita perlu berhenti dan berbicara tentang aspek ini. Iaitu, bagi orang Kristian mengatakan terdapat 5 perjanjian dalam perjanjian lama. Mereka mengatakan 5 perjanjian itu ialah perjanjian Nuh, perjanjian Ibrahim, perjanjian Musa, perjanjian Daud dan perjanjian baru. Tapi apa yang kita lihat berlaku dalam ayat sebelumnya ialah seolah-olah Tuhan perbaharui perjanjian berbanding menetapkan perjanjian baru. Kristian tak hiraukan perjanjian Adam sambil mengambil perjanjian Daud sebagai perjanjian yang baru. Muslim anggap sama seperti Tuhan telah perbaharui perjanjiannya dengan Musa dan Bani Israel di Moab. Dia perbaharui perjanjiannya dengan Adam bila dia ampuninya. Kita telah buktikan melalui ayat dari Hosea bahawa orang Kristian yang berkata Tuhan tidak mengambil perjanjian dengan Adam adalah silap. Dan Tuhan perbaharui perjanjian Musa dengan Daud dan bukannya mengadakan perjanjian baru dengan Daud kerana semua syariat Musa kekal utuh. Maka, apa yang kami katakan? Kami berkata, dengan hadirnya setiap Nabi dan Rasul, Tuhan perbaharui perjanjiannya dengan mereka. Dia perbaharui perjanjian dengan Remia. Dia perbaharui perjanjian dengan Hosea. Dia perbaharui perjanjian dengan setiap Nabi Bani Israel termasuk Sulaiman, bukan?
Mereka bukanlah perjanjian baru, sebaliknya pembaharuan perjanjian yang sedia ada. Kini, kami tunjukkan konsep ini sebenarnya wujud di dalam Alkitab. Bila melihat Alkitab, kita dapati satu-satunya perkara yang berubah, satu-satunya aspek baru dalam perjanjian Daud ialah Tuhan berjanji kepada Daud bahawa dia akan memilih keturunannya untuk memerintah Israel. Tapi dia tak beri syariat baru. Tiada apa-apa perundangan baru. Maka perjanjian dengan Daud ialah pengesahan semula. Ia adalah pembaharuan perjanjian Musa. Dalam hadis tertentu dari Bihar Al-Anwar, konsep ini telah dihuraikan dengan jelas. Imam Al-Sadiq berkata mengenai firman Tuhan, "Bersabarlah sebagaimana mereka yang berazam." Beliau berkata, siapa itu ulul azmi atau mereka yang mempunyai ketetapan? Mereka ialah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, bagaimana mereka menjadi ulul azmi? Mereka berkata, kerana Nuh diutus dengan sebuah kitab dan syariat baru. Semua yang datang selepas Nuh beramal berdasarkan kitab Nuh, syariat dan kaedahnya. Sehingga Ibrahim datang dengan kitab dan dengan keazaman. Beliau meninggalkan kitab Nuh bukan kerana tidak mempercayainya. Setiap Nabi selepas Ibrahim datang dengan syariat Ibrahim. Setiap seorang daripada mereka berkata, apa yang berlaku? Apa yang dikatakan Imam Al-Sadiq ialah sebab mengapa Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad menjadi ulul azmi. Perbezaan mereka dengan Nabi dan Rasul yang lain ialah kerana Rasul tertentu ini mempunyai tahap iman yang sangat tinggi sehingga mereka mampu beriman kepada mesej yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka memiliki keimanan dan keazaman yang cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dakwah mereka sehingga tak takut mendedahkannya dan terus maju dengan mesej itu walau mereka dikritik dan dianggap sesat oleh umat di zaman itu. Nuh memiliki keazaman yang cukup. Ketika Ibrahim datang dengan kitab dan keazaman, beliau tinggalkan kitab Nuh bukan kerana tak mempercayainya. Setiap Nabi yang datang selepas Ibrahim mengikuti syariat, kaedah dan kitab Ibrahim. Sehingga Musa datang dengan Taurat dan keazaman, beliau meninggalkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi setiap Nabi yang datang selepas Musa bekerja berdasarkan Taurat, perundangan dan metodnya. Sehingga Mesias datang dengan Injil dan ketetapan, beliau meninggalkan perundangan Musa dan metodnya. Setiap Nabi yang datang selepas Isa Al-Masih beramal berdasarkan syariat Al-Masih dan kaedahnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan membawa Al-Quran, syariat dan kaedahnya baginda. Yang dihalalkannya tetap halal sehingga hari qiyam atau hari penghakiman dan yang haram tetap haram sehingga hari qiyam atau hari penghakiman. Inilah ulul azmi dari kalangan para rasul. Lalu Isa datang dengan syariah baru dan murid-murid yang datang selepas Isa beramal dengannya. Semua 600 Nabi yang berada antara Isa dan Nabi Muhammad juga beramal menurut syariat Isa. Sebelum Isa pula, Zakaria, Yahya, Yehezkiel dan semua Nabi Bani Israel yang lain, semuanya beramal mengikut syariat yang sama dan berada di bawah perjanjian yang dibawa oleh Musa. Maka, apa yang kita pelajari dari hadis ini? Kita dapat lihat bahawa syariat baru dan kitab baru bersamaan dengan perjanjian baru. Setuju atau tidak? Maka, apakah perintah-perintah perjanjian itu? Perintah perjanjian yang berubah bersama Musa atau apa yang dibawa Tuhan ialah perintah. Akulah Tuhan, Tuhanmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perhambaan.
Jangan kamu adakan Tuhan lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Kamu harus ingat hari Sabat. Kamu perlu hormati ayah dan ibumu. Kamu tidak boleh membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Kamu tidak boleh memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu. Kamu tidak boleh ingini rumah sesamamu atau apa-apa milik sesama kalian. Dan semua perintah dan undang-undang lain yang juga turun kemudian. Pada dasarnya, apa yang berlaku ialah Musa terus memelihara sebagai sebahagian dari perjanjiannya semua syariat dari perjanjian sebelumnya. Tetapi 10 perintah itu turun dan ia ditambahkan kepadanya. Dan selepas itu, lebih 600 perintah baru juga turun di sepanjang hayat Musa. Sepanjang hayatnya, dia sebenarnya mengembangkan dan menghasilkan lebih banyak peraturan dan perundangan dan syarat perjanjian Isa, iaitu perjanjian kelima. Alkitab menyebut dalam Lukas 22, bila tiba masanya dia berbaring di meja itu bersama para rasulnya, dia berkata kepada mereka, "Aku amat ingin makan Paskah ini denganmu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tak akan makannya sehingga ia genap dalam kerajaan Tuhan." Dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bahagikan antara kamu, kerana aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum dari hasil anggur sehingga kerajaan Tuhan datang." Dan dia ambil roti, setelah mengucap syukur, memecahkan dan berikannya kepada mereka. Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan untukku. Lakukan ini sebagai peringatan akanku." Begitu juga dengan cawan selepas mereka makan. Cawan ini yang dicurahkan untukmu adalah perjanjian baru dalam darahku. Di sini, Isa menyatakan dengan bukti dalam Alkitab bahawa dia menubuhkan perjanjian baru. Dan perintah-perintah perjanjian dalam perjanjian Isa sebenarnya, dia membawa banyak perintah yang jauh berbeza daripada perintah-perintah Musa. Inilah sebahagian sebab mengapa Isa menjadi tokoh kontroversi. Isa menghapuskan penceraian kecuali dalam keadaan tertentu. Beliau berkata, sesiapa yang menceraikan isterinya kecuali kerana perbuatan zina dan menikahi orang lain telah berzina. Isa berkata, jangan biarkan manusia memisahkan apa yang telah disatukan Tuhan. Beliau juga menuduh Bani Israel memaksa Musa dalam perjanjian mereka untuk membenarkan penceraian kerana hati mereka menjadi keras. Isa juga menghapuskan hukuman mati. Isa berkata, kamu telah dengar bahawa dikatakan mata diganti mata. Ingat, itu adalah perintah dari zaman Nuh bahawa jika sesiapa membunuh, mereka mesti dibunuh. Isa berkata, tidak, itu dihapuskan. Itu dibatalkan. Aku tidak mahu hukuman mati. Aku tidak akan melaksanakannya lagi. Kamu juga tidak perlu melaksanakannya. Aku perintahkan yang sebaliknya. Beliau berkata, kamu telah dengar mata diganti mata dan gigi diganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang jahat. Jika seseorang tampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Isa benarkan beberapa makanan yang najis dan berkata, apa yang masuk ke dalam mulut seseorang tak menajiskannya, tapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskannya. Dan jika kita kembali melihat Taurat, kita dapati banyak undang-undang dalam perjanjian Musa yang mengikat Bani Israel kepada peraturan makan yang sangat ketat. Itu adalah perjanjian yang paling ketat dalam hal itu. Isa membuang banyak perkara itu ke dalam tong sampah. Dia juga larang bersumpah. Dia berkata, kamu telah mendengar bahawa kamu tidak boleh bersumpah palsu. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sama sekali bersumpah. Biarkan ya anda menjadi ya dan tidak anda menjadi tidak. Walaupun Tuhan di bawah perjanjian Musa telah membenarkan dan sebenarnya memerintahkan Bani Israel dalam keadaan tertentu untuk bersumpah di mezbah atau bersumpah dalam situasi tertentu. Perjanjian Muhammad, perjanjian ke-6. Sekarang, perintah perjanjian ke-6 melibatkan apa yang diperintahkan oleh Muhammad SAW kepada Muslim untuk solat 5 waktu sehari. Baginda melarang arak. Baginda menukar arah ibadat dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Baginda menetapkan bulan Ramadan, bulan puasa.
Baginda istiharkan haji sebagai wajib dan baginda sebenarnya mengembangkan keseluruhan syariat baru. Sebahagiannya diambil atau menyerupai atau mempunyai unsur-unsur dari perjanjian sebelumnya. Kebanyakannya adalah baru. Kami mendapati bahawa setiap satu dari perjanjian ini, terutamanya jika anda memberi perhatian kepada ayat-ayat itu, ia memiliki tanda pada mereka. Maka tanda perjanjian pertama, iaitu perjanjian Adam, adalah pohon yang menjadi lambang perjanjian itu. Perjanjian kedua pula, simbolnya ialah pelangi. Itulah tanda perjanjian dengan Tuhan. Yang ketiga ialah berkhatan. Yang keempat ialah melaksanakan sabat. Yang kelima ialah ekaristi. Yang keenam ialah batu Yamani. Orang Yahudi berfikir bahawa perjanjian mereka adalah kekal. Orang Kristian berfikir sama tentang mereka dan begitu juga Muslim tentang mereka. Tapi adakah akan ada lagi perjanjian lain? Jika kitab baru dan syariat baru sama dengan perjanjian baru, di manakah kita dapati bukti bahawa perjanjian baru ditubuhkan? Kita hanya dapati dalam hadis Muhammad dan keluarga Muhammad alaihissalam. Hadis dari Ahlul Bait alaihissalam menyebut bahawa Al-Qaim, sang pembangkit, akan bangkit dengan perkara yang baru, kitab baru dan syariat baru yang akan menyukarkan bangsa Arab. Maka, jika kita menerima bahawa syarat untuk perjanjian baru ialah terdapat perubahan dalam syariat seperti yang ditunjukkan dalam hadis yang kita lihat sebelum ini, dan juga seperti yang ditunjukkan dalam pola penubuhan perjanjian baru, maka dengan jelas kita melihat bahawa Al-Qaim datang dengan kitab baru dan dia datang dengan syariat yang baru. Oleh itu, tidak ada ruang untuk meragui bahawa dia akan datang dengan perjanjian baru. Dan itu akan menjadi sukar, amat sukar bagi bangsa Arab. Imam Al-Baqir alaihissalam berkata, jika Al-Qaim bangkit, dia akan binasakan segala yang terdahulu daripadanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendirikan Islam yang baru. Baiklah, kita baru melihat bahawa Nabi Muhammad SAW apabila baginda datang dengan perjanjiannya, baginda mengubah arah ibadah. Baginda menetapkan bulan baru Ramadan. Baginda membuat syariat atau fiqh yang baru. Baginda musnahkan segala yang datang sebelum baginda daripada Isa. Dan Isa, anda juga melihatnya dengan jelas memusnahkan banyak unsur dari syariat Musa. Maka Al-Qaim melakukan perkara yang sama untuk mendirikan Islam yang baru. Dan terdapat konsep ini dalam Islam bahawa semua Nabi dan Rasul adalah Muslim, walaupun syariat mereka berbeza. Dan begitulah cara perjanjian itu boleh kekal. Iaitu jika perjanjian atau konsep perjanjian dengan umat pilihan Tuhan telah ditubuhkan. Ia mempunyai ruang untuk pembangunan pembaikan dan bagi utusan baru untuk datang dengan perundangan baru. Hadis lain dari para imam alaihissalam menyebut, dan sahabat urusan ini tidak akan menerima jizyah yang mengenakan cukai kepada warga negara bukan Islam seperti yang dilakukan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebahagian dari Syiah mereka mengatakan, oh tidak, itu tidak benar. Al-Mahdi apabila dia datang atau Al-Qaim apabila dia datang, dia sebenarnya melaksanakan berdasarkan syariat atau fiqh Nabi Muhammad. Dia tak mengubah apa-apa. Tapi di sini dalam kitab mereka sendiri, anda dengan jelas melihat bahawa sahabat urusan itu sebenarnya mengubah dan membatalkan perundangan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan itu meninggalkan kita dengan perjanjian ketujuh, perjanjian Ahmadi, perjanjian Al-Qaim, perjanjian Al-Mahdi, perjanjian orang-orang yang beriman pada zaman Al-Qaim dan zaman Al-Mahdi.
Dalam Bihar Al-Anwar, Abi Basir meriwayatkan bahawa Abi Ja'far alaihissalam berkata, Al-Qaim pergi menghakimi kes-kes yang ditolak oleh beberapa sahabatnya yang bertempur mendaluinya, dan ia adalah penghakiman Adam alaihissalam. Maka Al-Qaim membawa keluar orang-orang yang membantah dan memukul leher mereka. Lalu dia mengadili kes kedua, dan orang lain yang berperang bersamanya dalam peperangan akan menolaknya, dan ia adalah penghakiman Daud alaihissalam. Maka dia membawa mereka keluar dan memukul leher mereka. Lalu dia mengadili kes yang ketiga, dan kaum lain yang berperang bersamanya dalam peperangan akan menolak, dan ia adalah penghakiman Ibrahim alaihissalam. Maka dia membawa mereka keluar dan memukul leher mereka. Lalu dia mengadili kes keempat. Ia adalah dengan penghakiman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiada apa yang akan menolaknya. Dan apa yang dapat kita lihat dengan jelas dari hadis ini ialah Al-Qaim dengan fiqh barunya, syariat barunya. Apa yang dia lakukan ialah dia mencipta syariat membawa unsur-unsur. Dia bawa kembali dan jadikan sebahagian dari syariatnya atau perundangannya unsur-unsur perjanjian terdahulu yang mungkin telah dimangsuhkan pembawa perjanjian sebelumnya. Dia bawa mereka kembali, membangkitkan mereka. Dia beramal dengan mereka. Dia menggunakan mereka dan para sahabatnya dan orang lain amat sukar untuk menerima mereka. Dan semoga kuliah ini menjelaskannya dengan bukti yang lengkap. Saya tahu bahawa ramai orang di dalam bilik ini, mereka tahu aspek-aspek ini. Tetapi saya fikir adalah amat penting bagi kami untuk menunjukkan kepada penonton kami dengan bukti dari Alkitab, dari Taurat dan dari Al-Quran. Konsep ini yang menjadi dasar kepada agama kami, agar orang melihat sebenarnya bahawa apabila kami datang dengan dakwaan yang kami buat dan kami menjemput orang ramai kepada agama yang kami jemput mereka, dan kami sebenarnya tidak lakukan apa-apa yang direka, tetapi sebaliknya semua yang kami bicarakan mempunyai bukti. Dan Imam Al-Sadiq alaihissalam dan Ahlul Bait berkata, dan pengikut Ahlul Bait alaihissalam sentiasa berkata tentang diri mereka bahawa mereka adalah para sahabat bukti. Di mana saja bersandarnya bukti, di situlah orang yang beriman harus bersandar. Dan dalam kes ini, bukti bersandar kepada fakta bahawa kami bercakap benar dan perjanjian ketujuh, perjanjian Ahmad, adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyak terima kasih.